Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala. Sambung dalam kuliah yang kedua pada pagi ini tentang modernity. Menyambung yang pertama tadi, kuliah berkaitan dengan sekularisme yang saya bagikan kepada tahap sekularisme ini kepada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap zaman kegelapan barat. Yang kedua ialah zaman perkembangan sains dan teknologi. Yang ketiga ialah zaman moden. Okay. Kerana zaman moden ini merupakan satu zaman yang penting pada hari ini, yang banyak kait dengan apa yang ini. Jadi saya dahulukan perbincangan ini kepada moden, zaman moden, iaitu tahap sekular pada zaman moden. Yang kita namakan modern tu dengan nama modernity. Modern is modernity. Modernity itu maksudnya kemodenan. Modern. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, tentang modern ini sering kali dikaitkan dengan erti kemajuan. Kan begitu? Modern is kemajuan. Jadi apakah moden itu kemajuan? Ya. Mungkin ramai yang berpandangan moden maju, sedangkan moden itu not necessary mempunyai makna kemajuan. Sebab moden itu sebagaimana yang difahami bahawa moden itu adalah rasional. Moden itu adalah rasional. Bila moden itu rasional, maksudnya apa rasional? Itu rasional. Logik, berfikir. Kenapa bila sebut moden itu orang panggil dengan maju? Sebab orang yang moden ini ialah orang rajin berfikir. Kalau orang yang tak moden ni malas fikir, ikut je orang. Kan? Orang kita sebut contohnya orang kampung misalnya kan. Berbanding dengan orang bandar. Orang bandar ni fikir, ligat. Orang kampung dia biasanya terikat dengan tradisi. Kan? Orang pakai tu pakai. Dia tak ada apa nama ni, bertanya apa, tak ada. Kan? Orang pakai begini, orang pakai baju tu dia pakai style gitu. Dia kan ikut tradisi. Kan? Orang buat amalan ni dia buat. Kenduri cara begini buat, ikut kenduri. Orang moden dia tidak. Orang moden dia fikir, kenapa begini ya? Kenapa? Jadi bila orang banyak fikir, orang yang banyak fikir ni dia akan melahirkan kemajuan. Sebab itu moden itu ditafsirkan dengan maju. Sebab banyak fikir tanda orang itu maju. Kalau orang yang malas fikir, tak moden. Dia tak moden lah, dia tradisi. Tradisi ni ialah orang yang tidak mengikut tradisional. Contoh pakaian tradisional, pakai songkok, pakai baju Melayu. Kenapa pakai baju Melayu? Pakailah baju Melayu. Kan? Kenapa tak raya pakai baju lain? Pakai baju t-shirt ke apa? Kan? Kenapa baju Melayu? Baju Melayu itu tradisi. Bila sebut tradisi, amalan tradisi ni bukan amalan yang tak boleh kita nak fikir lah. Tak boleh ubah. Dan tak ada dia nak fikirkan kenapa. Kenapa begini? Tak. Kenapa pakai baju Melayu? Kenapa? Dia stop sekat itu. Sebab tu kalau tradisi ni kan, kita ikut follow orang. Kenduri kena ada apa kan, tepak sirih kena ada benda kan. So tradisi, ada tradisi, kita kena follow tradisi. Tapi orang moden pasal apa kena tepak sirih? Kenapa tak buat iPad ni? Buat iPad dalam sirih tu kan. Tunjuk gambar iPad, gambar tunjuk. Kenapa tidak begitu? Kan? Orang moden dia akan kritikal. Orang kampung, orang ni dia akan ikut. Jangan, tak boleh. Kan? Kita kena pakai begini tu kampung style. Kan? Ni dipanggil dengan tradisional. Orang moden dia tidak. Orang moden dia sebab kritikal, dia fikir. Kan? Bukanlah maksudnya kita lambat tradisi ni, kita kena follow tradisi. Sebagai tradisi kena ikut. Kan? Kalau tradisi tu yang nama apa,
menyusahkan kita pun kita kena fikir banyak kali lah nak ikut ataupun tidak kan. Dan kalau tak ada tradisi pun hilanglah kita punya jati diri pun kan. Dan Melayu baju Melayu tak ada, yang ada tengah kata api tanah Melayu. Habis itu dia tinggal kan, baju Melayu yang lain tak ada kan. Kita kena follow tradisi. Tapi orang macam mana pun dalam kita follow tradisi ni kita kena berfikir kan. Jadi saya nak masukkan di sini dah sebut modernity ialah modernity ialah zaman ialah orang yang berfikir. Yang berfikir. Bila berfikir dia yang melahirkan kemajuan. Maju. Kalau orang negara-negara barat, kenapa mereka maju? Sebab mereka banyak fikir. Orang Islam, kenapa orang Islam dia tak maju? Orang Islam lembab fikir. Matematik semua dapat kan? ED. Lembab fikir kan? Kenapa matematik? Matematik itu ialah kita punya kecerdasan. Sains, kenapa sains? Sains tu mengajar logik kan? Sains mengajar logik kan? Matematik tu mengajar kecerdasan, cepat pick up tak pick up kan? Jadi orang yang zaman maju ialah orang yang jenis rajin fikir kan? Kalau orang yang lembab fikir kan, matematik dia dapat E, sains dapat D kan? Of course lah, maknanya dia punya cara berfikir dia lemah kan? Jadi sebab itu kenapa moden dikaitkan dengan kemajuan sebab itu orang yang nak maju kena rajin fikir. Ini hukum alam, law of nature kan? Orang yang malas fikir memang kan ketinggalan. Okey. Jadi kalau kita lihat tadi dia punya introduction di situ, lagi banyak kemajuan yang penciptaan teknologi ialah hasil daripada keinginan manusia. Teknologi hasil daripada keinginan manusia. Manusia nak bercakap, dia cari, dia buat handphone. Manusia nak pergi berjalan, dia buat ketobang, fikir macam mana nak pergi berjalan. Dulu yang buat ketobang Ibn Firnas, dia buat berjalan. Kalau tak silap dia mati, jatuh, dia buat ketobang. Kalau tak silap lah dia punya Ibn Firnas ni, seorang ulama yang dulu yang buat kajian tentang ketobang. Sebab nak berjalan jauh, macam mana? Fikir. Jadi dia fikir, hasil daripada itu yang menyebabkan lahirnya teknologi. Macam mana nak pergi lampu gelap, kita ada lampu. Macam mana nak rakam, kita ada dia fikir macam mana boleh rakam. Macam mana memori card, fikir. Nak simpan banyak benda kan. Banyak orang pakai laptop kan. Sekarang ni kita nak hantar WhatsApp. Sekarang mungkin lepas ni esok hantar macam ni. Hantar WhatsApp pun macam ni, hantar sampai dah kan. Tak mungkin akan datang sebab payah nampak benda. Dulu benda ni besar, sekarang kecil kan. Dulu pakai wayar, sekarang dah tak pakai wayar kan. Fikir macam mana orang buat, fikir kan. Jadi banyaknya teknologi ini menyebabkan memberikan kesenangan, memberikan keselesaan, keperluan manusia. Keperluan manusia nak apa, maka lahir teknologi untuk nak serve, untuk memberikan servis kan kepada keperluan manusia. Manusia susah nak parking. Kawasan ni sepanjang parking, macam mana fikir nak bagi parking mudah kan? Mungkin parking kat bawah tanah kan? Ataupun mungkin kereta tu, mungkin macam mana nak cipta kereta bagi kan, boleh pendek dah contoh kan. Ataupun macam mana, ada dia punya cara fikir, berfikir ni kan. Tanda terus maju. Dan kemajuan yang lahir daripada itu ialah hasil daripada keinginan manusia. Manusia nak apa, maka dia fikir, dia bercari, dia buat. Jadi kalaulah kita yang bersifat penggunaan ni consumerism, guna dia tak ada fikir nak buat, dia akan lama-lama lah kita akan dijajah. Kita ingat orang tu dulu kan, bila makan buah, makan apa, sedap sedap tanam. Waktu dulu ke kampus dulu kan, orang patuk dulu dia kata, kau sedap makan raya, sedap tanam. Bukan sedap pergi beli. Kita sedap pergi beli cari duit, tak. Sedap dia cara fikir dia. Sedap tanam dia kata. Maka apa-apa tanam lah. Walaupun dia tahu tanam tu bukan untuk dia, tanam tu nak cucu, tapi cara berfikir dia kan. Jadi konteks apa yang kita bincangkan hari ini ialah yang ketiga di sini ialah, yang pertama tadi ialah sebutkan tentang bila nak maju mesti fikir.
Pertama. Yang kedua ialah penciptaan teknologi hasil daripada keinginan manusia. Yang kedua. Yang ketiga apa dia? Sifat manusia tak pernah puas. Nafsu manusia tak pernah puas. Kan? Dia sentiasa mikir dan memikir. Kan? Dia ada rumah, kau boleh nak lagi. Kan? Dia ada kereta, kau boleh nak besar lagi dan besar lagi. Kan? Dia ada isteri, kalau boleh nak seorang, kalau dua, nak tiga dan empat. Baiklah. Tak lebih boleh. Suami tak boleh lah. Okay. Jadi maksudnya sini ialah manusia dia tak pernah puas. Dulu naik motor, kan? Kemudian naik kereta, mula naik kancil, kemudian naik Wira, lepas Wira naik Wajar naik Perdana naik BMW. Mana ada orang dulu naik BMW, kemudian tukar tak sedap naik BMW, tukar kancil lah. Ada. Maknanya orang dia akan lama makin akan selesa. Mereka kalau dia kerap apa sebenarnya, tapi biasanya manusia dia akan lagi selesa. Itu saya katakan bahawa sifat manusia, nafsu manusia tak pernah puas. Okey, logik tak? Kan? Jadi bila tak pernah puas, manusia sentiasa memikirkan teknologi yang memberikan keselesaan kepada dia. Kan? Setiap hari kita fikir nak selesa. Kan? Macam mana payah nak turun tangga, nak makan payah, macam mana nak pergi makan senang. Kan? Macam mana? Kita akan fikir. Kan? Yang memberikan keselesaan kepada kehidupan. Justru kan, nafsu manusia ni sifatnya dia liar. Apa liar? Kan? Liar ni, kalaulah saya nak contohkan begini. Orang yang tak pernah duduk masuk sekolah, contoh orang asli lah, contohlah kan? Yang tak pernah masuk sekolah rendah, tak pernah masuk sekolah tadika. Bila dia masuk sekolah rendah macam mana? Kan? Payah nak kontrol dia? Payah. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak pernah ada pengalaman sekolah. Kan? Manusia tu kalau tak pernah masuk, dia jadi ria bukan baik. Kan? Contoh lain, kan? Orang yang tak pernah masuk kelas begini, duduk mengaji sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, dia mahu tak? Ni juga kena paksa ni. Itu pun tak. Itu datang lambat-lambat, kan? Kena tak? Kan? Contoh, kan? Bukan kelas ni lah, kelas ni baik-baik betul. Semua datang awal kelas ni. Dicontohkan sebab apa? Sebab manusia kan, kalau tengok tentang semayang contoh ni. Kan, semayang, kuliah agama ke, kan, mana mahu duduk? Sebab apa? Sebab nak duduk tu berat, susah. Kan? Orang yang tak biasa mancing, dia tak mancing. Kan? Yang tak biasa mancing, duduk dia macam orang bodoh. Duduk. Kenapa bukan dapat ikan pun? Duduk je kan. Yang tak biasa, dia akan jadi susah. Sebab itu manusia ni perlu dibiasa-biasakan. Sebab sifat manusia tu, nafsu manusia tu liar. Kan? Nafsu ni sama dengan haiwan. Kan? Binatang, ayam, semua tu dia sama. Sifat nafsu tu sama. Cuma kita ada akal yang mampu untuk nak mengawal, kontrol, tentukan, didikkan. Itu bezanya. Okey. Itu dia punya apa nama ni? 4 premis yang ataupun dia punya asas yang keempat. Okay. Jadi kalau anda faham tentang 4 konsep tadi, kan, apa konsep yang pertama? Berfikir. Logik itu berfikir. Nak maju kena fikir. Okay. Yang kedua apa tadi? Teknologi. Penciptaan teknologi. Jadi teknologi itu hasil daripada keinginan manusia. Okay. Dan keinginan manusia itu tak pernah puas. Yang keempat, nafsu manusia sifatnya liar. Bila sifatnya liar, maka kan, dia nak macam-macam. Okey, 4 premis itu timbul dia punya masalah. Kan? Masalah di sini. Apabila layanan kelas pertama diberikan kepada nafsu, kita layan dia dengan layanan kelas pertama. Kan? Kalau boleh nak handphone yang paling mahal yang kita termampu.
Kan? Kalau boleh nak kereta yang paling mahal yang ikut kemampuan kita. Kalau boleh nak rumah yang paling apa? Besar, luas, ikut kemampuan kita lah. Kan? Kalau nak apa lagi? Nak duit, nak apa? Ikut kemampuan kita. Kita cari, kita layan dia punya kehendak dia. Okay. Layanan yang kita berikan kepada dia dengan layanan kelas pertama. Soalnya, adakah kita melayan kehendak Tuhan itu dengan layanan yang sama? Layanan kepada Tuhan, layanan yang ke-10, yang ke-20, yang ke-30, yang ke-40 kita layan. Okay? Timur di situ. Okay? Dia tahu Allah Ta'ala Tuhan berkuasa, kan? Tapi apa boleh buat? Kan? Jadi sebab itulah manusia bertindak mengikut apa yang dia rasa, kan? Bukan mengikut apa yang dia tahu. Betul tak? Manusia bertindak apa yang dia rasa. Rasa ni nafsu ke akal? Nafsu. Bukan bertindak apa yang dia tahu. Apa contoh? Saya nak bagi contoh. Saya bagi contoh. Manusia bertindak apa yang dia rasa. Tahu tak orang sembahyang itu dapat pahala? Ramai tak orang Islam yang buat? Tahu tak pergi masjid tu dapat pahala lebih? Biar ramai tak orang datang? Tak ramai. Sebab manusia bertindak atas apa yang dia rasa. Dia rasa selesa dekat rumah, nak pergi masjid, nak pergi apa payah. Dia tahu semayang wajib, tahu ini tahu. Kan? Sebab tahu tu tak semestinya melahirkan mahu. Tahu bab yang sesing. Mahu bab yang satu lagi. Tahu kadang tak melahirkan mahu. Itu belum bagi orang yang tak tahu. Yang tahu, kan? Orang ada 100 orang. Orang Islam ada 100 orang. Sebenarnya daripada 100 orang tu berapa orang yang tahu? Daripada yang tahu tu berapa orang yang mahu? Daripada yang mahu tu berapa orang yang ikhlas? Justru kalau kat sini lah manusia bertindak apa yang dia rasa, bukan apa yang dia tahu. Sejak manakah manusia rasa perlu kepada Tuhan? Apa yang manusia perlu sekarang? Duit. Macam mana kita nak tahu keperluan manusia? Permintaan yang tinggi lagi. Macam mana kita nak tahu? Kita nak tahu, tengok apa yang manusia ni utamakan dalam kehidupannya. Kan? Kita nak tengok apa yang manusia utamakan dalam kehidupannya. Kita tengok apa yang dia selalu sebut. Apa yang dia sebut? Apa yang dia selalu, yang dia bangun-bangun pagi dia teringat apa? Handphone. Bangun pagi, kan, tangan handphone dulu. Tengok jam. Untunglah orang tengok jam. Kalau ada tunang, tengok tunang dulu. Yang tunang ada sihat, kita sihat. Siapa pengalaman dia? Zaman saya bukan zaman handphone, bukan zaman Facebook. Di zaman-zaman orang yang baru dapat kad ni, kan, dapat kad dia kan, dia cakap kad dia kan. Apa yang macam mana kita nak tahu keperluan manusia? Tengok apa keutamaan dia. Tengok apa yang disebut hari-hari. Tengok dia punya apa kehidupan dia. Kan? Dari situ kita tahu apa yang manusia perlu. Apakah really manusia ni perlu kepada Tuhan? Kan? Ini dia punya topik yang kita nak bincang, dan sebab tu saya kata, kan, zaman teknologi, kan, zaman yang manusia rasa lebih perlu dengan teknologi lebih daripada dia perlu kepada Tuhan. Tidakkah ini salah satu daripada bentuk orang yang
sekular. Bila dia merasa perlu kepada teknologi berbanding dengan dia rasa perlu kepada Tuhan. Bila dia tak rasa perlu kepada Tuhan, dia tak kisah, dia tak cara tentang Tuhan. Orang sekarang dia kisah tentang Tuhan, bukan dia kisah tentang rasa pahala. Langgar je, dia buat je. Tidakkah itu bentuk sekular? Mestikah sekular itu bentuk pemisahan? Tidak. Sekular itu tak mestinya berbentuk. Kalau berbentuk pemisahan, dia merujuk kepada zaman kegelapan barat. Zaman sekarang ini, zaman moden ni, zaman orang yang tidak merasa perlu kepada Tuhan. Apa orang perlu? Orang perlu rumah, orang perlu kereta, orang perlu cari duit, orang perlu cari gaji, orang cari makan. Ini yang manusia perlu, dan itulah jadi masalah utama kepada manusia pada hari ini. Manusia berada pada zaman yang memerlukan kehidupan lebih daripada masa perlu kepada Tuhan. Supaya hati tengok, manusia pada zaman mereka memerlukan kepada kehidupan, kan? Kehidupan teknologi. Kenapa teknologi? Tadi contoh tadi, teknologi itu adalah dia punya kehidupan keperluan manusia yang paling tinggi, kan? Manusia sanggup berhabis duit semata-mata nak beli hutang, kan? Semata-mata kita nak dapatkan kita punya kesenangan, ya? Jadi kalau perkara yang berkaitan agama susah nak terima, kan? Dulu apa kedai gunting rambut ni, apa kedai gunting rambut, kan? Untuk sama-sama jantina, laki gunting laki, perempuan yang gunting salon untuk perempuan, kan? Bila salon untuk laki, laki perempuan untuk laki, kan? Kalau Kecoh baru ni di Kelantan, Kecoh pasal salon untuk cross jantina, kan? Kecoh pasal ni. Sebab lesen tak bagi kalau adanya aktiviti yang seumpama ini. Sebab apa tak bagi? Sebab kita kata, kan, Islam kata gini-gini. Okay. Jadi ini timbul isu sebab alasan yang diberikan itu alasan asaskan kepada agama. Okay. Kalau asal agama, reject. Ini kurs ni tadi kita bincang, kan? Kurs orang perempuan, kalau asal kepada agama, usah nak terima. Larangan minum arak, kan? Kesihatan ataupun agama, kan? Kita Islam, agama. Setengah orang tak terima kesihatan, lepas asas agama, reject. Ini menjadi topik, kan? Sukar menerima alasan, sukar menerima apa-apa yang berasaskan kepada agama. Sebab agama ni menyusahkan. Apa orang sekarang ialah dia rasa perlu lebih kepada kehidupan berbanding dia perlu kepada agama. Okay. So ini dia punya intipati masalah yang ada pada hari ini. Kita kembali kepada perkataan moden, daripada akar kata modo, kan? Yang bermaksud recent, just now, perkara yang sekarang, kan? Perkara sekarang, okay? Atau perkara yang sesuatu yang baru selalu dikaitkan dengan perubahan, di mana perubahan tak lalu pada apa yang selama ini kemudian diganti dengan yang lain, berubah. Dulu kita bila kenduri ada gotong royong, sekarang kita ubah tak ada gotong royong. Sebab apa tak ada gotong royong? Sebab tak ada siapa nak buat kerja, tak ada orang nak tolong, kan? Dulu ikut tradisi kita tolong, kan? Jadi kamu jangan, kalau tak tolong esok kamu nak kahwin, esok tak ada siapa nak tolong kamu, kan disebut begitu, kan? Sekarang tak ada, sekarang tak ada dah. Sebab apa tak ada? Catering. Sebab manusia sudah maju, kan? Duit dah banyak. Pergantungan dia kepada orang sudah hilang. Dia tak bergantung kepada orang. Masyarakat tradisi bergantung kepada orang. Masyarakat moden bergantung kepada diri sendiri, duit sendiri, akal sendiri. Kalau kepada orang tak bergantung, kepada Allah tak bergantung, kan? Sebab semua di hari-hari sendiri-sendiri. Aku nak kahwin ada duit, ni ada duit, semua sendiri. Pergantungan kepada Tuhan, kan? Lama-kelamaan menyebabkan dia jauh dan jauh daripada Tuhan. Okay? Ini masalah orang sekarang. Okay? Jadi modernity, sebab itu modernity ni menyokong prinsip-prinsip rasional, akal rasional. Sekular, kan? Tak kait dengan agama. Liberal, apa liberal?
meloloskan diri daripada sebarang ikatan tradisi agama liberalism, kan, fahaman yang memisahkan diri daripada sebarang ikatan keagamaan, yang menjadikannya sebagai konsep yang bersifat universal, yang boleh diterima oleh orang, kan. Contoh, kan, ada tak anda kadang-kadang berasa sebagai guru di sekolah, kan, bila nak buat sesuatu yang macam joget lambak ke apa ke, anda berasa macam tak kena je, kan, ini mengelak je, ada tak begitu? Mengelak je contohnya, kan. Jadi apa alasan yang anda bagi? Bagilah macam-macam alasan. Saya ni sakit perut lah, saya ni MC lah, saya ni sakit lah, saya ni macam-macam lah alasan bagi. Sebenarnya itu alasan tipu. Alasan yang sebenarnya itu adalah bagi kita bercanggah dengan agama kita. Tapi kalau kita cakap, kita rasa tak mampu nak cakap, kita bagi alasan lain. Sakit lah, masa-masa saya tak mampu, saya tak pandai lah, macam-macam alasan. Itu alasan yang sebenarnya dia adalah, kan, bercanggah dengan agama itu, akidah kita. Ada orang yang ada rasa akidah. Sebab itu, kan, bila alasan itu diberikan, kan, bila berasaskan kepada agama, orang tak nak terima. Kita nak cakap berat mulut, kita nak cakap, kan. Orang boleh terima sekiranya kita alasan sakit perut, alasan kita mak sakit, alasan kita macam-macam alasan, kan. Jadi, kan, kononnya universal. Alasan universal, sakit perut universal, kan. MC apa universal, kita tak mau datang. Saya tak pandai lah nak jadi MC, saya tak pandai lah jadi pengurusi, kan, alasan lah, kan? Alasan yang kita bagi. Sebenarnya bukan itu alasan. Bukan itu sebenarnya. Sebenarnya kita tak mau duduk joget dambak sekali dengan mereka, kan, contohlah. Jadi sebab itu, kan, bila perkara ini berlaku, bila kita berada dalam masyarakat yang berbagai kaum, bila orang berbagai level, bila ada orang yang ada orang yang kita kata orang yang sekular, kan, bila ada orang yang hidupnya tak cara langsung pasal agama, kita nak cakap agama pun dia payah nak terima. Bila itu kita bagi alasan lain lah, senang, kan, alasan lain yang lebih mudah. Jadi sebab itu, kan, konsep moderniti menyokong prinsip-prinsip rasional, kan, supaya benda tu dilihat universal, kan. Kalau anda sebagai bos, sebagai ketua jabatan, ketua section, okay, jabatan anda diminta untuk buat satu program joget lambak, kan, okay, joget lambak, antara bebas lah maknanya, kan. Anda sebagai ketua, kalau anda pakai kepiah, senang hati ke susah hati? Susah hati. Tak? Ada kalau jenis orang yang kita kata jenis kuat agama, susah hati. Nak lawan bos, suruh-suruh. Tak lawan, ya agama. Orang tak mahu senang kot lah. MC lah benda lah, kan. Sebab itu orang yang berada dalam posisi ini, kan, bila kita berada dalam pelbagai kaum, bila kita berada di tingkat yang tinggi, maka menjadi sekular itu lebih mudah berbanding menjadi orang yang kuat dengan agama. Itu cabaran, tak gitu, kan. Kita bagi alasan dalam gini-gini. Sebenarnya kadang kita bertegas, saya tak suka ni sebab ini agama kita ni, kan. Jarang mampu untuk kita ada orang-orang yang bersifat sekian mempertahankan ni, kan. Sebab apa? Sebab itu bila berada dalam pos yang tertentu, menjadi sekular itu lebih selamat, play safe, jadi selamat. Okay. Sebab bila kita kata begitu, kita nampak ini ekstrim. Bila kita kata ini sudah tidak sederhana, maka di sini timbulnya isu kesederhanaan. Isu kesederhana. Bila cakap lebih-lebih, nampak tak sederhana. Wasatiyah. Sedangkan tu tak kena nak di-apply-kan, tak kena. Wasatiyah tu bukan pada tempatnya. Ini yang timbul. Sebab untuk nak menjadikan universal,
Apa akidah kita kata? Akidah kita kata apa? Akidah kita kata apa? Tuhan satu. Islam agama yang terbaik. Kan itu akidah kita kan? Islam adalah agama yang terbaik. Adakah kita rasa agama yang lain yang lebih baik daripada agama Islam? Ya. Kan? Kalau yang rasa ada, Ucap lah ya. Sekular. Kalau ada yang rasa ada agama lain yang rasa lebih baik daripada Islam, ucap lain lah. Akidah kita. Kan? Oleh sebab kita rasa Islam the best, Islam the greatest religion, Islam dikatakan absolutely great religion, maka kita kata kan, agama yang paling hebat. Maka bagi kita yang lain-lain ni, bagi kita tidak begitu hebat, dan kita perlu bangga dengan agama kita kan? Tapi kalau dalam keadaan alamak kan, kita dah sebut Islam tak berani dan ketegasan itu, maka di situ timbul isu kekuatan akidah. Kekuatan akidah mengajar kita agama kita yang best, dan Tuhan jadikan itu untuk semua manusia kan. Tapi kalau kita rasa agama kita nak cakap upaya kan, berat, kerja kompleks, dia punya agama itu sudah mengecil sifatnya, tidak lagi universal, tidak lagi hebat agama itu. Tidakkah itu kait dengan masalah akidah kan? Ini dia punya timbulnya situ kan. Demikian kan, dia tidak mengiktiraf sifat-sifat yang bersangkut dengan dogma. Itu dogma, khurafat, khayalan kan. Apalagi yang dikatakan tidak universal kan. Khayalan-khayalan ni apa universal? Bila saya cakap tempat itu ada hantu, khurafat, ada hantu, ada apa, tahyul kan. Benda ni dogma. Dogma ni kepercayaan yang tak dibuktikan kan. Ini dosa pahala ni bagi orang sekular ni semua dogma belaka, dogmatisme kan. Kalau khurafat, khayalan mana ada? Memang tak nampak pun. Pahala sepada nampak tak nampak kan. Bagi kita tak semestinya yang tak nampak tu tak ada. Kalau tak percaya juga mari sini, lempang 2-3 kali. Bagi kita akan begitu. Sebab itu sifat Islam agama yang universal, sesuai untuk semua orang. Namun pendekatan kita nak menyebarkan itu perlulah dengan hikmah dan sebagainya. Itu cerita nombor lah. Tapi nak sebutkan keyakinan kita tu begitu kan. Bila kita lemah tu yang kita rasa Islam ni gini, Islam ni, sebab kita tak masuk kuat dengan akidah kita. Itu moden. Sekarang ni ialah satu step lagi dah dipanggil dengan postmodern. Apa dia? Postmodern. Apa postmodern? Postmodern ialah dia satu zaman sekarang lah ni, zaman iPad generation, iPhone generation. Zaman ialah orang mencabar perkara yang sudah lama diamalkan. Tak pakai dah perkara yang lama. Zaman mak-mak kita kan, mungkinlah pakai baju kurung kan, pakai baju benda kan. Zaman sekarang mana ada kan. Bukan macam tutup aurat, macam dia pun tutup aurat, tapi pakai baju kurung lah kan. Sebab dia cuba mencari benda baru. Dia zaman postmodern, dia akan lawan dengan benda-benda yang bersifat tradisi ya, baru style kan. Dia akan lawan kan. Rambut ni dia akan buat begini, rambut begini dia buat begini, macam-macam. Rambutnya, pakaiannya kan. Tudungnya, itu yang tudung, yang dalam tudung, macam-macam fashion lah kan. Ini zaman sekarang, zaman postmodern. Apa zaman postmodern? Zaman orang mencabar perkara yang bersifat apa tadi? Yang bersifat tradisi yang sudah lama diamalkan. Apa diistilahkan sebagai postmodern ataupun dipanggil istilah sebagai pasca modern. Pasca modern. Apa beza liberal dengan sekular? Liberal dengan sekular. Okey. Liberal ialah dia melepaskan diri dari sebarang ikatan. Liberal kan? Bebas.
Liberal tu maksudnya bebas. Liberalisme kan, fahaman yang membebaskan. Disebut isma tu fahaman yang membebaskan dirinya daripada sebarang ikatan yang bersifat dogma, bersifat khayalan, agama, khurafat. Dia tak kisah. Dia tak nak kait dengan apa-apa itu. Itu dipanggil dengan liberalisme. Sefahaman yang membebaskan. Seorang yang liberal, dialah sekular. Seorang yang liberal, dialah sekular. Sebab sekular ni ialah ibu segala isma-isma yang lain. Dialah ibu kepada semua yang lain. Bila tak kait dengan agama, rasa tak, itulah masuklah elemen sekular, elemen plural, elemen feminis kan. Sekarang ni istilah yang lebih yang sekarang ni dipanggil dengan pasca moden. Moden, pasca moden. Zaman sekarang ni kita jumpa orang yang punya pelik-pelik, macam-macam passion, macam-macam jenis orang kan. Dah tak ada dah tradisi tak ada dah. Tak pakai tak macam-macam. Allah Akbar kan. Zaman sekarang kan, zaman sekarang. Subang bukan sekadar sini, subang sini kan. Subang sini tu pasca model tu orang yang orang pakai subang sini. Dia pakai subang sini. Kat dagu kan. Kat dagu, kat apa ini di maknanya dia mencabar perkara-perkara yang bersifat tradisi yang sudah lama diamalkan. Kan. Yang apang, yang apa benda, apa juga amalan pemikiran yang berlawanan dengan amalan-amalan tradisi. Benda tu okey, subang memang okey pakai kat sini. Mana ada subang pun kat sini. Tak, dia dah awal. Kan, cara berfikir begitu. Ada yang negatif, ada yang positif. Negatif tadi perkara yang pelik-pelik. Yang mungkin positif kan, tentang buat inovasi, pakaian inovasi kan. Baju Melayu, ada baju Melayu, biasa baju Melayu sini. Pula esok nanti pula baju Melayu buat belah sini pula. Biasa baju Melayu belah kat tengah dah. Kan, ni belah tengah. So orang buat baju belah tepi pula. Kan, juga macam style Cina. Kan? Style Cina kan, dua butang di sini. Okey, tak masalah. Di sudut akidah kita tak masalah, di sudut hukum okey. Tapi dari sudut perkembangan budaya dia mencabar, dia berlainan dengan budaya asal. Ini zaman pasca moden. Dia lawan dengan apa yang sudah lama diamalkan. Bila lawan dengan selama diamalkan ini, ada keadaan yang positif dan yang negatif. Ada positifnya dia bukan salah belaka. Tak masalah. Bukan salah pakai tudung-tudung, tak masalah. Kan? Tapi isu tradisi kita habislah. Tradisi kita semakin lama semakin dah perlahan. Kan? Dulu orang dia punya alat apa nama ni? Brush kat sini. Dulu mula kat sini. Kan? Kemudian buka kat sini. Kan? Dulu zaman tudung wajib daun lah, puling kan. Dia punya bulat kat sini kan. Sekarang dah dia punya ada dia punya butang kat sini. Dia yang gantung. Ni gantung ni. Kan? Tu tudung perempuan. Kan? Kemudian ada ni bulu besar kat sini. Itu yang kecil, yang besar. Kan? Besar. Macam-macam. Macam-macam. Perkara ni dipanggil kan, inovasi ni era pasca moden ni. Dulu pun ada. Dulu dah sampai 10 tahun dulu tak banyak sangat. Sekarang ni kan, dan jangka 5 tahun 10 tahun akan datang lagi macam-macam. Kan? Zaman ni bukan zaman pasca. Okay. Modernisasi proses membawa perubahan politik, ekonomi dan ideologi. Okay. Ciri penting dalam terkandung dalam modernity ialah bersifat rasional, sekular, liberal, mengutamakan kebanyakan sains dan pembangunan ekonomi. Okay. Penting dalam ni rasional. Sebab itu nak jadi moden mesti rasional. Kan? Kalau jadi ikut je, kena tipu orang je. Kalau matematik dapat D, E, itu tak moden lah tu. Dia menerima moden, tapi dia tidak tidak menyiapkan dirinya. Maknanya dia dikontrol oleh orang lain. Dia diatur oleh orang lain.
sekular. Tadilah moden sekular. Moden ni liberal. Liberal tadi saya maksudkan tadilah, dia meloloskan diri kan, liberalisme kan. Dan orang moden ini mengutamakan kemajuan sains, mengutamakan dapat income kerana income material kan. Dan orang moden inilah membangunkan ekonomi kan, mementingkan ekonomi itu yang ditentukan oleh orang moden. Okay. Ini ciri penting kepada moden. Kalau dari sudut agama macam mana? Dari sudut agama macam mana? Sesuatu yang tak ada tapi diadakan. Okey. Ini pasal berkaitan dengan bid'ah lah. Bid'ah ni itu kira pasca moden tu. Yang berkaitan dengan agama kan. Agama ni tak apa. Kita memperbarui cara, okey. Kita memperbarui teknik kan. Tapi tidak boleh memperbarui ibadat, tak boleh kan. Membuat ibadat lain apa yang tak ada dalam Islam tak boleh kan. Dan ada dua cara lah sebenarnya dalam bukan pencapaian. Itu ada dua keadaan lah. Ada satu yang apa, yang Nabi tak buat. Dan ada yang Nabi tak buat, walaupun Nabi tak buat tapi tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam yang lain. Contohnya lepas mayang Nabi tak baca doa ramai-ramai. Nabi baca doa, Nabi baca zikir, tapi Nabi tak buat ramai-ramai. Nabi baca, Nabi tak buat ramai-ramai. Jadi kita nak buat ramai-ramai itu tak ada masalah, walaupun Nabi tak buat. Sebab kita bukan membuat ibadat, tapi kita nak menyusun orang supaya dapat melakukan ibadat itu secara lebih tersusun. Kalau tak buat begitu dalam konteks orang Melayu, kan tak ada lah kan. Semayang tu pun untung lah semayang kan. Jadi kalau tak buat begitu, lagi dah tak ada kan. Jadi sebab itu dalam konteks kita dua keadaan lah. Itu bincang bab bid'ah lah. Jadi kalau tanya, memang berlaku pasca moden dia, orang yang berlaku tak apa nama ni, orang yang buat ibadat, buat moden lah ibadat, pasca moden ibadat, itu je sesat. Itu je sesat lah. Itu je sesat. Itu tak betul macam itu. Sebab dalam bab ibadat kan, kita tak boleh buat ibadat melainkan apa yang disebut Nabi sallallahu dan juga kita, walaupun Nabi tak buat, tapi kita boleh buat sekiranya tak bercanggah dengan benda yang lain. Doa ayat tahun saya tulis dalam saya punya blog kan. Orang nak buat tak apa, cuma ia faham kenapa dia buat. Dia buat tu kenapa. Nabi tentang ada akhir tahun tu, awal tahun hijrah tu pun bukan tentu pada zaman Nabi. Tahun hijrah pun tentu pada zaman Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar yang pilih tarikh tu. Jadi mana ada Nabi baca doa awal tahun pun tak ada pada zaman dia. Awal tahun hijrah pun tak ada zaman dia. Jadi kalau nak buat tak